kan masjid. Nak ganti apa? Masa budak dulu kau marah dah, tak datang dah budak tu kan. Jadi kita siapkan tempat yang mana ibu bapanya boleh buat aktiviti, dan juga anak-anak kalau ikut sekali datang ke masjid tidak mengganggu aktiviti yang dewasa, tapi dia ada aktiviti dia di luar. Dan kita sedang tengok dari konteks keselamatan lah. Keselamatan tu pun kita kena tengok juga, keselamatan anak-anak. Dan insyaAllah tuan-tuan, sebarang cadangan ataupun kritikan pihak masjid sedia menerima, dan tolong berhubung dengan mana-mana jawatan kuasa ataupun nazir masjid untuk kita buat penambahbaikan. Kalau tuan-tuan tak bercerita dengan jawatan kuasa masjid, kami pun tak tahu nak penambahbaikan apa. Jadi kalau tuan-tuan cerita dengan jiran-jiran, yang mana jiran tuan-tuan tu pun tak datang masjid, jadi macam mana benda tu nak sampai ke pihak jawatan kuasa masjid? Jadi bagi cadangan kepada kami, mana yang baik kita ambil, dan mana yang kita rasakan tidak ada keperluan, kita KIV dulu, keep in view kan, kita tangguhkan dulu. Dan yang ketiga, aktiviti masjid Ramadan ini dia akan berjalan seperti tahun-tahun yang sebelumnya, insya-Allah, yang mana kuliah setiap hari, kuliah Zuhur, dan akan ada kuliah Asar beberapa hari lah. Hari tertentu akan ada kuliah Asar, sebab kita bergantung pada penceramahnya lah, kekosongan penceramahnya. Aktiviti kuliah Zuhur ni sepanjang Ramadan saya rasa telah berlangsung 5-6 tahun dah rasanya, banyak tahun dah. Jadi mana-mana kuliah yang okey, maksud program itu memang baik, jadi kita akan teruskan program tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu dalam kita mengimarahkan masjid, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita sambung perbincangan kita di dalam sejarah Islam. Kita hari itu kita dah bincang berkenaan dengan peperangan salib yang melibatkan beberapa kerajaan, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Fatimiyah, dan juga kerajaan Seljuk, Bani Seljuk. Bani Seljuk ni di Khurasan, dia asal di Khurasan. Kalau tuan-tuan tak pernah dengar kerajaan Bani Seljuk, mungkin tuan-tuan pernah dengar kerajaan Bani Uthmaniyah. Kerajaan Bani Uthmaniyah dia berasal daripada kerajaan Bani Seljuk, yang mana asal tentera mereka ini adalah dari Turkmenistan. Negara sekarang ni Turkmenistan. Sebab tu apabila mereka menguasai Anatolia di bahagian selatan Turki sekarang ni, kemudian mereka menguasai bahagian Istanbul, dan mereka tukar negara Anatolia pada keseluruhannya, mereka tukar kepada Turki, merujuk kepada asal usul keturunan mereka, iaitu bangsa Turk. Bangsa Turk ni dia asalnya dari Turkmenistan, dia bukan daripada Turki, dia asal Turkmenistan. Turki itu dulu dia bangsa Eropah, Anatolia dia bangsa Anatolia. Jadi bahasa asal Turki itu bukan Turki yang sekarang ni, iaitu di Turkmenistan. Apabila mereka menguasai Anatolia, apa yang berlaku? Mereka pecah, kerajaan itu berpecah, kerajaan Seljuk itu berpecah. Kerajaan Seljuk membahagikan penguasaan mereka kepada dua bahagian. Yang pertama, tumpuan untuk meruntuhkan kerajaan Konstantin yang berada di Istanbul ataupun Konstantinia, sekarang ini Istanbul. Dan satu lagi kerajaan adalah mengekalkan kuasa kerajaan yang ada, menyeimbangkan kuasa kerajaan yang ada dan kekal di wilayah Khurasan. Wilayah Khurasan yang mana? Di utara Iran, dan sebahagian besar dari Iran, utara Iran, Turkmenistan, Kazakhstan, yang tan belakang ni, kebanyakannya dia di bawah penguasaan kerajaan Seljuk. Anatolia sehinggalah untuk menguasai wilayah Istanbul diserahkan kepada kerajaan Uthmaniyah. Itulah asal kerajaan Uthmaniyah yang pertama, adalah wilayah Anatolia. Anatolia ni dia bahagian Turki Ankara. Turki ni ada dua. Wilayah pentadbiran dia adalah Ankara. Ankara ni kebanyakan mukanya orangnya macam muka Arab sikit kan, dan di Istanbul tu kebanyakannya orangnya macam Eropah sikit. Dan kerajaan Seljuk dia bertukar kepada kerajaan Khawarizmi. Kalau tuan-tuan pernah dengar Al-Khawarizmi,
itu ahli kimia, Al-Khawarizmi ahli kimia, ahli matematik. Kerajaan Khawarizmi dia berada di wilayah Khurasan, dan kerajaan Khawarizmi ini dia konflik dengan kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah kekal di Baghdad, dan sepanjang dalam peperangan salib, minggu sebelum ni kita dah sebut, dia ada 9 kali Syiri yang pertama, serangan yang pertama tu kerajaan Islam kalah. Kebanyakan kawasan Islam ditakluki oleh kerajaan salib, termasuk Baitul Maqdis kalah. Kita kena terima hakikat Islam. Nama Islam bila perang mesti menang, tak ada masa kita memang kalah. Kita kata kalah je kan, bukan kemenangan yang ditangguhkan. Tak, kalah kan, tak ada istilah kemenangan ditangguhkan. Kita kalah. Contohnya dalam peperangan Uhud, tuan-tuan, satu-satunya panglima perang yang berjaya mengalahkan pasukan Nabi SAW, dan dia meninggal atas katil, Khalid Al-Walid. Sebab tu dipanggil Khalid Al-Walid Saifullah, pedangnya Allah. Gelaran ini, Saifullah ini, dipegang masa dia belum Islam, dipanggil Saiful Quraisy, pedang orang Quraisy. Dan gelaran itu Allah angkat, Allah bagi balik pada Khalid. Gelaran itu Allah yang bagi. Nabi sebut, kamu dulu Saiful Quraisy, Saif al-Quraisy, pedangnya orang Quraisy. Apabila kamu masuk Islam, kamu pegang Saifullah, kamu jadi pedangnya Allah. Satu-satunya panglima angkatan tentera yang berjaya mengalahkan pasukan Nabi, Khalid. Memang Khalid dia menang dalam peperangan Uhud. Dia pusing balik bukit Uhud tu, diserang balik tentera Nabi, dan berundur tentera Islam. 73 orang syahid tentera Islam. Begitu juga dengan Hamzah. Hamzah kan dipanggil Asadullah. Asad itu, gelaran Asad ini bukannya zaman Islam. Di zaman dia belum Islam lagi orang panggil dia Asad. Dia memang garang. Dan dia pernah tangkap singa dulu. Orang berburu ni bawa balik rusa, bawa balik unta liar. Hamzah dia perang, dia pergi berburu, dia bawa balik singa. Yalah zaman tu boleh makan. Bukan Islam kan. Jangan tuan-tuan fikir mana boleh makan singa, tak. Bukan kata kat Arab. Tuan-tuan masuk hutan kat Malaysia ni kan, ada kaumnya dia makan semua. Fil bahar illa sufun. Di laut yang dia tak makan tu kapal je, yang lain semua dia makan kan. Kalau kat darat tu semua dia makan, illa sayyara, kecuali kereta. Kereta dia tak makan, tapi selagi benda tu bergerak dia makan, ada. Jadi dia bawa balik singa, dan antara dia bawa balik singa tu, dia akan sembelih singa tu, kulit singa dia akan jadikan pelapik kuda dia, kepala singa tu dia jadikan sarung kepala kuda dia. Jadi bila dia balik dalam Mekah, orang tengok dia bawa balik singa kan, dia bawa balik singa. Jadi dia panggil Hamzah Al-Asad. Hamzah ni singa. Apabila dia masuk Islam, Allah angkat gelaran Asadul Quraisy itu, singanya orang Quraisy, kepada Asadullah. Jadi gelaran-gelaran ini mereka ambil daripada zaman jahiliyah, kemudian masuk dalam Islam. Baik, sambung dalam peperangan salib. Dalam peperangan salib ni dia berlangsung 9 kali peperangan. Peperangan yang terakhir pada tahun 1272 kan. Sepanjang peperangan salib ini berlaku perubahan-perubahan dalam kerajaan-kerajaan yang ada. Antaranya kerajaan Al-Murabitun. Kerajaan Murabitun yang berada di Morocco sekarang ni dikalah dengan kerajaan ini, tak kalah dengan kerajaan Kristian, dia kena serang dengan kerajaan Al-Muwahhidun. Kerajaan Muwahhidun meruntuhkan kerajaan Murabitun. Muwahhidun ni dia Islam, diserang balik kerajaan Islam. Tapi kita tak detail lah cerita tu, kalau detail panjang lah ceritanya tu. Kerajaan Andalus runtuh sepenuhnya. Zaman dalam tempoh
sehingga 1272 ini kerajaan Andalus runtuh, hilang kerajaan Andalus. Kerajaan Fathimiyah yang menguasai Mesir, yang membina kerajaan, yang membina apa yang ada di Mesir sekarang ni, dibina oleh kerajaan Fathimiyah. Fathimiyah ni di kerajaan Syiah Ismailiyah. Antaranya Universiti Al-Azhar itu dibina oleh kerajaan Fathimiyah. Bandaraya Qahirah, Qahirah itu pun dibina oleh kerajaan Fathimiyah. Dia bukan kerajaan Abbasiyah yang bina tu, bukan kerajaan Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah yang menguasai Mesir dulu, ibu kota mereka adalah Mansurah. Mansurah. Kerajaan Fathimiyah dia bina ibu negara yang sekarang ni, Qahirah. Dia ambil daripada nama Allah, Al-Qahhar. Sebab apa? Bila kerajaan Fathimiyah berjaya mengusir kerajaan Bani Abbasiyah dari penguasaan, kan, dari penguasaan Mesir, mereka meletakkan ibu negara yang baru dan mereka meletakkan nama tu Qahirah. Gentarnya manusia bila melihat dia. Jadi dia bangga dengan kejayaan tersebut, dia letak nama Qahirah. Salah satu daripada nama Allah Al-Qahhar. Kekallah bandar tu sampai hari ini, Qahirah. Universiti Al-Azhar, ini kelebihan kerajaan Syiah Fathimiyah. Ni tuan-tuan nak masuk Syiah pula. Kerajaan Fatimiyah dia bina Masjid Al-Azhar. Pada asalnya masjid. Kemudian dia dengan bermatlamat untuk menyebarkan pahaman Syiah Ismailiyah, mereka meletakkan kelas-kelas untuk pengajian. Asal Al-Azhar itu adalah doktrinnya untuk menyebarkan fahaman Syiah. Ini asal. Universiti Al-Azhar itu diambil daripada nama anak Nabi, Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra itu diambil, Az-Zahra itu perkataan Arab juga. Terminologi Arab dia boleh tukar kepada Azhar. Zahra itu daripada perkataan Fatimah Az-Zahra, ini terbinanya Universiti Al-Azhar. Sasaran awal Universiti Al-Azhar ini adalah menyebarkan fahaman Syiah. Tetapi apabila kerajaan Salib datang, dia menggempur kerajaan Fathimiyah. Banyak wilayah Fathimiyah yang melepaskan diri, antaranya wilayah Syam, Syria. Sekarang ni Syria dulu di bawah penguasaan kerajaan Syiah Fathimiyah. Kemudian dalam peperangan salib yang kedua, nama-nama besar yang tuan-tuan dengar pada hari ini dia muncul pada perang salib yang kedua. Contohnya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah sepupu kepada Nuruddin, penguasa Mosul. Penguasa Mosul. Mosul yang Iraq sekarang ni adalah di bawah penguasaan kerajaan Seljuk. Ini kita cerita tahun yang sama, sekitar tahun 1097 sehingga 1272. Dalam tempoh 200 tahun ni, jangan tengok tahun yang lain, tahun ini, dalam tempoh ini apa yang berlaku. Runtuh kerajaan Fatimiyah apabila Salahuddin Al-Ayyubi yang mana memimpin tentera untuk berperang dengan kerajaan Baitul Maqdis, masa itu dikuasai oleh tentera salib. Kalau tuan-tuan tengok The Kingdom of Heaven, filem Kingdom of Heaven, Kingdom of Heaven tu yang Sultan, yang mana Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu adalah panglima angkatan tentera. Dia bukan sultan. Dia bukan sultan, dia panglima angkatan tentera yang menyerang kerajaan Bedouin, kan? Bedouin ni dia raja di mana? Di Baitul Maqdis. Masa tu yang memimpin kerajaan Seljuk adalah yang memimpin tentera adalah Nuruddin Az-Zinki. Dia panglima angkatan tentera yang pemerintah angkatan tentera Nuruddin Az-Zinki. Yang melaksanakan tugas adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Semua cerita Kingdom of Heaven tu dia menggambarkan
peperangan salib yang kedua. Nuruddin Az-Zinki, Imaduddin Az-Zinki, ini semua nama-nama besar muncul ketika perang salib yang kedua. Apabila memenangi wilayah Jerusalem ataupun wilayah Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi telah pergi ke Mesir di bawah penguasaan kerajaan Fatimiyah, dan pada akhirnya dengan kebijaksanaan Salahuddin Al-Ayyubi, dia dilantik menjadi Perdana Menteri. Dia dilantik untuk membantu kerajaan Fatimiyah yang dah lemah kerana serangan daripada kerajaan salib, untuk memperkukuhkan balik pentadbiran. Tapi ialah Salahuddin Al-Ayyubi ni dia orang dia mazhab dia sunnah. Walaupun ada sedikit pertikaian dulu dalam sejarah kita baca. Tengok Salahuddin Al-Ayyubi ni, dia adakah sunnah ataupun syiah? Ada sebahagian orang mengatakan dia syiah kerana kedudukan dia tu, yang dia berasal dari Mosul di Iraq. Yang kedua, dia ni kasar. Memang dia kasar. Dalam sejarah Islam ni dia ada nama-nama besar dalam Islam, tetapi dia bukannya menjadi rujukan dalam bidang agama. Antaranya macam saya sebut sebelum ni, pernah tuan-tuan dengar hadis riwayat Khalid Al-Walid? Ada? Tak ada. Tapi nama Khalid Al-Walid tu tak ada siapa pun orang Islam yang tak kenal. Khalid Al-Walid, pernah tuan-tuan dengar riwayat hadis? Hadis ni menceritakan sekian, riwayat daripada Khalid Al-Walid. Tak ada. Memang tak ada. Macam tu juga Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa umat Islam yang tak kenal Salahuddin Al-Ayyubi? Semua kenal. Cuma gambaran masing-masing tu mungkin berbeza. Salahuddin Al-Ayyubi dia bukan seorang yang alim, bukan. Macam mana Khalid Al-Walid. Dia bukan seorang menjadi rujukan dalam bidang agama. Dia bukan. Dia panglima angkatan tentera. Kemahirannya adalah berperang. Jadi apabila dilantik menjadi Perdana Menteri, benda pertama yang Salahuddin Al-Ayyubi buat apa? Runtuhkan kerajaan Fatimiyah. Dan dia jadi raja. Semasa inilah dia diangkat menjadi raja, penguasa Mesir. Selepas peperangan salib yang kedua, diangkat menjadi raja Mesir, dan kemudian menguasai wilayah Hijaz, iaitu Mekah, Madinah, sehinggalah ke wilayah Syam. Inilah yang disebut sebagai kerajaan Islam Ayyubiyah. Tuan-tuan tengok, selepas kerajaan Fatimiyah ada kerajaan yang dinaikkan, itu kerajaan Ayyubiyah. Kerajaan Ayyubiyah ini merujuk kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian peperangan-peperangan yang selepas itu, peperangan salib ni berlaku peperangan kecil-kecil saja. Dia tak sebesar peperangan pertama dan kedua. Kecil, dia berjalan kecil. Dalam pada sebelum habis peperangan salib yang ke-9 itu, tahun 1218 kalau tak salah, 1218, di 1200, awal 1200 muncul satu kerajaan yang menakutkan lah. Kerajaan ini muncul dan menyebabkan hampir keseluruhan kerajaan Islam yang ada tumbang, iaitu kerajaan Mogul. Kerajaan Mongol ini, Genghis Khan. Khan ni maksud dia raja. Khan. Genghis Khan ini dia muncul di wilayah Mongolia, dan dia menguasai, raja pertama yang menguasai Mongolia keseluruhannya lebih kurang tahun 1208. Dalam masa 10 tahun selepas kemunculan kerajaan Mongol ini, mereka meruntuhkan sekurang-kurangnya 4 kerajaan Islam, hancur. Yang pertamanya kerajaan Al-Khawarizmi, hancur. Kerajaan Al-Khawarizmi ini kita dah sebut tadi, dia pecahan daripada kerajaan Seljuk yang menguasai wilayah Khurasan. Mongol ini, kerajaan Mongol, secara tepatnya mereka berperang dengan 4 kerajaan Islam. Berperang dengan 4 kerajaan Islam. Yang pertama dia berperang dengan kerajaan Khawarizmi, kerajaan Seljuk, kerajaan Mamluk, dan kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Mamluk ini tuan-tuan, apabila Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dan meninggalkan kerajaan Ayyubiyah, digantikan oleh anaknya, cucunya, kemudian kerajaan tersebut runtuh. Dia tak bertahan lama, tak sampai 100 tahun kerajaan Ayyubiyah.
digantikan dengan kerajaan Mamalik. Kerajaan Mamalik ni, yang membina kerajaan Mamalik adalah perempuan, namanya Syajaratud Dar. Kalau tuan-tuan tengok sejarah, dia Syajaratud Dar, nama perempuan tu. Dan mereka membina kerajaan Mamalik. Kerajaan Mamalik ni ataupun kerajaan Mamluk, maksudnya kerajaan hamba. Dia asalnya hamba, tetapi merampas kuasa dan dia jadi pemerintah. Kerajaan Mamluk. Kerajaan Mamluk, antara nama besar dalam kerajaan Mamluk adalah Sultan Qutus. Sultan Qutus ni yang berjaya mengalahkan kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol muncul 1208 ataupun 1210. Dia muncul dan dia menghantar 400 delegasi untuk bertemu dengan kerajaan Khawarizmi. Pada asalnya kerajaan Mongol, dia tidak berniat untuk menyerang pun. Dia cuma nak runtuhkan kerajaan Cina. Kerana mereka memang berdendam dengan Cina. Selepas kerajaan Cina runtuh, tak salahnya kerajaan Song, dia bertemu dengan kerajaan Song. Dia bertemu dengan kerajaan Song, dia runtuh kerajaan Cina. Dia pergi hantar delegasi untuk bertemu dengan kerajaan Khawarizmi, 400 orang. Tapi berlaku salah faham. Mungkin tukang terjemah tak betul kot. 400 orang ni dibunuh. Jadi kesilapan itu berlaku pada kerajaan Islam. Kerajaan Khawarizmi dia bunuh 400 orang ni. Dalam dunia, siapa askar dia tahu kot, dia tertakluk undang-undang. Bunuh delegasi maksudnya isytihar perang, kan? Bunuh wakil kerajaan maksudnya isytihar perang. Jadi kerajaan Mongol hantar tentera. Dalam masa 4 hari kerajaan Khawarizmi hancur. Dia tak perlukan masa yang lama. Dia hantar lebih kurang 100,000 tentera. Dia pukul habis kerajaan Khawarizmi, dan dendam tersebut dia sambung pada kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah yang terakhir, khalifahnya Al-Musta'sim, meninggal pada tahun 1258. Al-Musta'sim ini, tuan-tuan kira, 1258 tolak 750. Maksud kerajaan Abbasiyah dibina pada tahun 750 Masihi. Selepas berperang dengan kerajaan Bani Umayyah dan mereka menguasai, kan, yang terakhir sekali Bani Umayyah, khalifah yang terakhir Bani Umayyah dibunuh oleh Abdullah As-Saffah. Abdullah As-Saffah dibina kerajaan Bani Abbasiyah tahun 750 Masihi. 1258 tolak 750 Masihi, jumlahnya 508 tahun. Kekuatan kerajaan Bani Abbasiyah bertahan selama 508 tahun. Lebih separuh abad. Separuh abad tu baru 50 tahun. Lebih separuh milenia. Milenia 1000 tahun kan. Maksud dia 5 abad. 5 abad lebih. Lebih daripada separuh milenia pertahankan. Kerajaan Andalus bertahan 600 tahun. Itu pun dibantu oleh kerajaan Murabitun dan kerajaan Muwahhidun. Jadi 4 kerajaan ini bertembung secara langsung dengan kerajaan Mongol. Kerajaan Khawarizmi bertembung dengan kerajaan Mongol, kerajaan Khawarizmi hancur. Kerajaan Abbasiyah bertembung dengan kerajaan Mongol, kerajaan Abbasiyah hancur. Al-Musta'sim itu dibunuh macam mana? Tentera Mongol dia percaya satu perkara, jangan bunuh kerabat dia raja, jangan bunuh raja yang memerintah, dan jangan bunuh kerabat-kerabat rapat yang boleh diangkat menjadi raja. Bahaya. Jangan dibunuh dengan tangan, sebab dia akan mendatangkan bala. Ini kepercayaan golongan Mongol lah. Apa yang mereka buat? Mereka tangkap khalifah, mereka gulung khalifah dalam kapet dan dipijak dengan kuda sampai mati. Khalifah Musta'sim dibuat begitu, digulung dalam kapet istana dan dipijak dengan kuda. Sebab apa? Mereka tak boleh sentuh. Pada kepercayaan mereka jangan sentuh, jangan bunuh raja, nanti datang bala. Jadi dibunuh oleh kuda, dipijak. Tuan-tuan bayanglah, dah digulung, dipijak pula dengan kuda.
Sebab tu kerajaan Mughul India dia balas balik. Kerajaan Mughul India ni diwujud kira-kira 200 tahun selepas kerajaan Bani Abbasiyah runtuh. Pun diwujudkan pun bukan orang lain juga, cucu kepada Genghis Khan, namanya Timurlan Khan. Kan tuan-tuan tahu beras Mughul panjang itu beras Mughul. Dia ada kerajaan Mughul India, kerajaan Islam terakhir yang pada akhirnya diruntuhkan oleh penjajah British. Satu-satunya kerajaan Islam yang menguasai keseluruhan India, kerajaan Mughul. Kerajaan-kerajaan lain tu dia menguasai wilayah kecil-kecil je. Kerajaan Ghazwani kan, kerajaan Delhi, kerajaan Doli. Ini kerajaan-kerajaan ni menguasai kecil-kecil. Tapi kerajaan Mughul dia menguasai keseluruhan India, total. Dibina oleh cucu kepada Genghis Khan, Timurlan Khan. Apa yang Timurlan Khan buat? Balas dendam pada kerajaan Bani Abbasiyah. Dia susun tentera Mongol disusun, diarahkan hukuman mati, bunuh. Kaedahnya kepalanya dipijak dengan gajah. Kerajaan Mughul Islam. Tapi itu dia panggil hikmah kan. Hikmah ni maksud dia bukan bersifat baik. Hikmah ni meletakkan sesuatu berdasarkan tempat dia. Kalau perlu berlembut pada waktu itu, berlembutlah. Kalau perlu berkasarlah. Itu hikmah. Bukannya lemah lembut, latif tu lembut. Hikmah ni dia kena bijaksana. Apa yang dibuat, disusun hampir 50,000 tentera Mongol di sempadan negara India, disusun dan diarahkan supaya hukuman mati dijalankan dengan pijak, bukan badan, kepala orang tu. Pastikan gajah tu pijak dengan tepat. Semua yang ditangkap itu kan, kaedahnya masa tu kerajaan India, kerajaan Azembah, masa tu Azembah, dia kata apa, kurangkan kematian dalam peperangan, musuh tu ditangkap, banyakkan tangkapan. Sebab dia dah plan awal dah, memang aku pijak je orang dengan gajah. Jadi hampir 50,000 tentera dipijak dengan gajah. Itulah kali terakhir kerajaan Mongol menyerang India. Kita baca sejarah, dia tak pernah serang India dah lepas tu. Dia kata kejam daripada aku pijak dengan kuda je, dia pijak dengan gajah. Memang itu kali terakhir kerajaan Mongol menyerang India. Jadi kerajaan selepas meruntuhkan kerajaan Khawarizmi, diruntuhkan kerajaan Abbasiyah, dan mereka berperang dengan kerajaan Seljuk menang. Tentera Mongol dia berundur. Dan sasaran mereka seterusnya adalah meruntuhkan kerajaan Mamluk di Mesir. Kerajaan Mamluk pada ketika itu terdesak dengan dua peperangan, iaitu peperangan bertembung dengan kerajaan Salib, yang mana kedudukan kerajaan Salib pada masa itu dia menguasai Iskandariah. Dan kerajaan Salib ada di utara Palestin sekarang ni. Kalau tuan-tuan tengok, dia di kawasan Akka. Dia panggil Akka. Bahasa Arab dia Akka. Ain Kaf Alif. Akka. Akka ni dia berkedudukan di utara Palestin. Tepatnya dia di antara semenanjung sini. Dia ni tepi laut betul. Kedudukan Akka ni tepi laut betul. Jadi kerajaan Mamluk pada ketika itu terdesak nak, kalau katalah Mongol ini dia berpakat dengan kerajaan Byzantine yang ada di Iskandaria dan berpakat dengan kerajaan Akka. Dalam pada masa sama mereka ada perjanjian dengan kerajaan Frank. Maksudnya Mongol ni dia tahu umat Islam dia berperang dengan Salib, jadi dia nak buat pakatan runtuhkan kerajaan Mamluk. Allah takdirkan yang memimpin peperangan pada ketika itu adalah cucu kepada Genghis Khan, iaitu Halugah Khan. Dia ranking dia berpeluang untuk menjadi raja, dia berpeluang untuk menjadi khan yang agung. Apabila tentera Mongol sampai ke Ain Jalut, dikabarkan raja mati, menyebabkan Halugah Khan kena balik. Sebab apa? Dia kerabat dan dia berpeluang untuk
jadi raja. Dia balik, dia meninggalkan lebih kurang 10 ke 20 ribu tentera sahaja. Dia tinggalkan begitu. Dan sepanjang dia nak balik pergi ke Mongol tu, dia bertemu dengan banyak kerajaan yang memang dah menunggu dia lah. Panjang lah cerita tu kan. Dan akhirnya dia sampai ke Mongol tu, dalam Mongolia tu dalam keadaan lemah dah pun. Dia tinggalkan lebih kurang 20 ribu tentera di Ain Jalut. Bertembung dengan kerajaan Mamluk, Sultan Kurtus. Tuan-tuan mungkin pernah dengar nama Sultan Kurtus. Sultan Kurtus ini dia berpakat dengan kerajaan yang berada di Iskandaria, kerajaan Kristian. Dia bagi tahu kerajaan Kristian, kita rehat dulu, jangan perang. Kita tumpukan dulu peperangan kita dengan Mongol. Mongol ni kalau dia diserang, bukan aku kena serang, kau kena serang dia tu. Kau pun kena serang. Bukan kata diserang aku, kau pun kena. Jadi memang peperangan di antara kerajaan Mamluk dan kerajaan Byzantine yang berada di Iskandaria itu, di Alexandria itu dihentikan. Dan kerajaan Raja Kurtus diminta tolong kepada kerajaan Alexandria. Dia kata, hantarkan bantuan tentera, kita berperang dulu dengan Mongol. Kemudian kan kita bincang nak mulakan perang antara kita tu bila? Nanti. Kita perang dulu. Apa-apa kita perang dengan Mongol dulu. Kerajaan Byzantine tak setuju. Kerajaan Byzantine kata, aku tak akan mengorbankan mana-mana tentera aku untuk membantu musuh aku. Secara tradisi musuh akulah dia tu. Tetapi aku bagi jaminan kepada kamu. Kerajaan di Alexandria ataupun di Iskandaria sekarang ni, Byzantine, kerajaan Byzantine, aku bagi beberapa jaminan. Jaminan yang pertama, jaminan laluan kamu akan selamat daripada mana-mana serangan selain daripada Mongol. Maksudnya Kristian itu, Byzantine bantu buka jalan. Kalau ada penyamun ke apa ke, dia bersihkan dulu jalan, dia buka jalan. Dan yang kedua, aku bagi jaminan bekalan makanan tentera kamu takkan kehabisan. Tapi nak hantar tentera, aku tak hantar. Bekalan makan tentera kamu takkan kehabisan. Kamu perang berapa lama pun, selama mana kamu bertahan, aku akan supply makan. Kristian tu. Yang mana Alexandria ni, Byzantine, dia dah mula tidak percaya kepada tentera salib sendiri. Tentera salib ni dia berpakat dengan Mongol. Tuan-tuan tengok kerajaan ni, tentera Frank. Tentera Frank, disebut Frank. Frank ini dia berpakat dengan Mongol. Dia bukan sahaja menyerang kerajaan Islam, dia serang kerajaan di Akka. Akka ni kerajaan Kristian pun diserang juga, menyebabkan kerajaan Byzantine di Alexandria dia tak percaya. Dia kata, dari sudut kepercayaannya, aku lebih percaya dengan kerajaan Mamluk Islam. Aku akan bukakan jalan, aku akan supply makan. Tapi aku minta satu perkara. Aku minta kuda yang dimiliki oleh kerajaan Mongol, tentera-tentera Mongol itu serahkan ke aku. Maksudnya kuda-kuda terbaik daripada kerajaan Mongol serah kepada kerajaan Byzantine. Raja Kurtus kata, aku setuju serahan tersebut, tapi aku tak serah percuma, aku jual. Jadi kerajaan Byzantine kata, setuju, aku akan beli kerajaan kuda tu. Kau orang jangan pakai. Tak ada seekor pun kuda kerajaan Mongol yang dibawa balik ke Mesir, tak ada. Semua dijual. Dijual pada kerajaan Byzantine. Dia nak kuda-kuda terbaik tu. Agaknya lah kuda-kuda yang ada di tanah Arab ataupun kuda yang ada di Eropah tu, asalnya yang terbaik tu semua daripada Mongol kot. Dalam peperangan Ain Jalut memang dia ambil keseluruhan kuda, dia bawa balik ke Eropah. Kemudian tuan-tuan, berlaku pertempuran peperangan Ain Jalut. Dalam peperangan Ain Jalut ni, seluruh bekalan makanan disediakan oleh kerajaan Byzantine. Dan seluruh ketenteraan yang ada disediakan oleh kerajaan Mamluk. Dan menang, kerajaan Islam menang. Itulah bermulanya kemenangan Islam. Selepas kemenangan di Ain Jalut, berturutan kemenangan tersebut di Baghdad, berturutan di wilayah Syam, dan akhirnya kerajaan Mongol tumbang pada tahun 1200. Pada tahun terakhir 1278 kalau tak salah saya. Kerajaan terakhir, maksudnya Mongol. Mongol dia menguasai tak lama. 1300 lebih. Saya tak ingat, tapi dia menguasai tak sampai 100 tahun. Tapi kehancuran yang mereka buat, kalau kita baca data,
kematian jiwa yang disebabkan oleh kerajaan Mongol hampir 10 juta manusia. 10 juta. Teruk. Kan? Kalau 10 juta orang Malaysia dihilang, pembayar cukai hilang tuan-tuan. Bila pembayar cukai hilang, BRIM tak dapat. Tu je isu dia. Kan? Di isu besar ada di situ. Maksud harga barang akan naik, pembayar cukai tak ada. Jadi dua peperangan besar ini, perang salib dan perang menentang kerajaan Mongol ini, dia menyebabkan dunia Islam itu berubah total. 3 tahun kerajaan dunia Islam tanpa khalifah. 3 tahun. Daripada tahun 1258 sehingga 1261. Tak ada khalifah. Selepas kemenangan peperangan di Ain Jalut itu, seluruh umat Islam berbai'ah kepada kerajaan Mamluk. Kerajaan Mamluk, Raja Kurtus menjadi khalifah. Dan barulah diambil peduli balik Mekah dan Madinah. Dalam tempoh tersebut Mekah dan Madinah memang segala usaha yang kerajaan-kerajaan Islam buat, kerajaan Seljuk, kerajaan Khawarizmi, kerajaan Mamluk dan kerajaan Uthmaniyah, kerajaan Abbasiyah, seluruh usaha yang mereka buat adalah mengelakkan peperangan ini sampai ke Mekah dan Madinah. Memang itu usaha yang mereka buatkan. Elak peperangan ini masuk Mekah dan Madinah. Sebab tu Raja Mamluk, Raja Kurtus, dia mengambil inisiatif, dia gerakkan tentera dia dan memancing kerajaan Mongol untuk datang ke Mesir, bukan melalui Hijaz. Itu secara, kalau dibaca beberapa sejarah yang detail, memang Sultan Mamluk memancing tentera Mongol untuk datang ke Mesir. Jangan melalui Mekah dan Madinah. Jangan. Sebab apa? Mekah dan Madinah di bawah pertahanan kerajaan Mamluk, di bawah penguasaan kerajaan Mamluk. Baik, InsyaAllah tuan-tuan, minggu depan kita tengok apakah perubahan yang berlaku. Saya cuba usahakan untuk baikilah laptop tu supaya tuan-tuan boleh nampak petanya. Apakah perubahan besar yang berlaku selepas kerajaan Mongol meruntuhkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada? Bagaimana kerajaan Uthmaniyah menjadi dominan dan bagaimana runtuhnya kerajaan Mamluk. Kerajaan Mamluk menguasai dunia, khalifah pada ketika itu, pada akhirnya diserahkan kepada Uthmaniyah. Diserahkan itu tanpa peperangan. Diserahkan gitu je. Sebab kerajaan Mamluk tahu mereka tak mampu, tidak mempunyai kekuatan yang besar sebagaimana kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah dia besar. Wilayah Uthmaniyah ni dia luas. Uthmaniyah ni tuan-tuan, luas tak luas penguasaan wilayah Uthmaniyah ni, antaranya pengaruh mazhab itu juga di bawah pengaruh Uthmaniyah. Contoh mazhab Hanafi. Mazhab kita mazhab Syafi'i menguasai berapa persen daripada jumlah umat Islam? Umat Islam tahun ni dijangka 1.8 bilion dan akan mencecah 1.9 bilion tahun ni. Mazhab Syafi'i berapa persen dalam dunia ni? Yang kita kata mazhab Syafi'i yang paling betul. Mazhab lain tu macam salah. Ada sebahagian fikir gitu. Mazhab Syafi'i cuma 28% dalam dunia. 28% je. Tapi dia punya something lain macam. Kan orang lain salah semua, salah dia je betul. Bukan mazhabnya, orangnya. Kan. Mazhab Syafi'i cuma 28%. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi secara keseluruhannya 47%. Mazhab Hanafi dia dominan. Mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hanbal Hanbali lebih kurang 8 ke 10%, bakinya adalah mazhab Maliki. 47% adalah mazhab Hanafi. Macam mana mereka mendominasi dunia? Kerana pengaruh kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah yang menyebarkan mazhab Hanafi ni ke seluruh dunia. India Hanafi, Pakistan Hanafi, Bangladesh Hanafi, mana lagi wilayah-wilayah Turki Hanafi semua. Wilayah-wilayah yang berada di Tan ni kebanyakannya semua Hanafi, mazhab Hanafi, kecuali Turkmenistan, tempat asal kerajaan Turki ni,
dia tukar kepada Syiah. 85% orangnya Syiah Ismailiyah, Turkmenistan. Dan yang selebihnya Hanafi. Kan itu antara pengaruh kerajaan Bani Uthmaniyah yang menguasai bukan sahaja pemerintahan, dan juga dia menguasai dari sudut penyebaran mazhab itu. Penguasaan dunia ini didominasi oleh mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Sebab apa kita tak tahu? Sebab kita duk fikir kita paling best, kita yang paling besar dan kita paling dominan. Tidak, kita tak dominan. Yang dominan adalah mazhab Hanafi. Baik, sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Kita bincang kemudian. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita akan jadi lebih baik berbanding Ramadan yang lepas. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan, kerana apa? Nabi SAW sebut, celakalah orang yang mana bila Ramadan datang dan Ramadan tu berakhir dalam keadaan dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Celaka orang macam ni. Kita minta mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya.